Dan saya perundangan tanggungjawab ni bukan satu yang dikejar, tapi satu yang diberi. Jadi kita tak minta, tapi bila dapat kita akan cuba sebaik mungkin. Dan itu presiden lah. Jadi dia diinput untuk ke Tumur Bual untuk jadi Vice Chancellor. Pergilah. Saya seorang yang tak ada title Datuk, yang lain semua ada Datuk. Jadi saya pun rasa main-main dah kan, saya seronok. Jadi saya pun akhirnya Alhamdulillah di situ yang mungkin dimaklumkan pada saya lepas tu, kenapa boleh terpilih tu, bila mana soalan tanya apa yang nak dibuat apabila mendapat jawatan lah. Saya masa tu memang memegang prinsip lah. Ada campus industri dekat MITC, dan juga campus Bala, dua campus, di mana campus induk tu masih dalam pembinaan. Jadi saya masih teringat walk in pertama tu kat bangunan yang FTK sekarang kat MITC, dan disambut dengan barisan pegawai dan juga ketua jawatan lah. Dan satu masaan yang rasa mencabar lah. Saya ada strategi masa sampai saya nak buat profile dia tu untuk 10